Kalau kita sembang pasal pemimpin Afrika, nama Kapten Ibrahim Traore mungkin tak famous macam presiden negara besar. Tapi hakikatnya, dia antara pemimpin paling berani, paling kontroversi dan paling susah nak dijatuhkan sekarang ni. Umur baru 34 tahun, tapi dah goncang satu benua. Pada bulan September 2022, dia muncul tiba-tiba, bukan melalui undi, tapi melalui rampasan kuasa. Dia jatuhkan ketua junta tentera terdahulu dan terus umum, aku akan kembalikan demokrasi. Kisah Ibrahim Traore, Presiden Burkina Faso yang tak tunduk kepada penjajah baru. Bayangkan seorang pemuda, umur baru 34 tahun, berdiri gagah di tengah padang pasir Afrika Barat. Di sekelilingnya, peluru bersilang, pengganas berkeliaran, ekonomi runtuh, dan campur tangan kuasa asing bermaharajalela. Tapi dia tetap berdiri. Dengan wajah tenang, penuh semangat. Namanya Ibrahim Traore, Presiden Burkina Faso. Tapi ini bukan kisah presiden biasa. Ini kisah seorang pemimpin muda yang telah jadi mimpi ngeri kuasa besar dunia. Yang keberaniannya menyebabkan ada pihak sanggup merancang hampir 20 cubaan bunuh, semata-mata kerana dia tak tunduk. Soalan besar, apa yang dia buat sampai Barat begitu takut sekali? Sejak awal, Traore dah buat keputusan berani. Kalau kita nak merdeka betul-betul, kita kena bebas dari cengkaman kuasa luar. Maka dalam masa 2 tahun sahaja, tentera Perancis dihalau keluar. Media Perancis diharamkan. Operasi ketenteraan asing ditamatkan. Burkina Faso, yang selama ini seperti pangkalan operasi percuma bagi negara barat, kini bebas menentukan hala tuju sendiri. Zaman dulu, sumber Burkina Faso, emas, kapas, pertanian, semuanya keluar negara tanpa nilai tambah. Tapi di bawah Ibrahim Traore, semuanya berubah. Kadian ke negara naik dari 18.8 bilion ke 2.1 bilion. Gaji menteri dan parlimen dipotong 30%, tapi penjawat awam naik 50%. Dia ajar makna pemimpin berkorban dulu. Hutang domestik negara selesai. 2 kilang tomato pertama dalam sejarah negara dibina. Dulu semua import, sekarang proses sendiri. Lombong emas berteknologi tinggi dibuka, tak bagi barat kaut mentah-mentah lagi. Ekspor emas mentah ke Eropah dihentikan. Emas kita proses sendiri. Kilang pemprosesan kapas kedua dibuka. Sebelum ini 1 je, sekarang dah 2. Bukan sekadar jual biji, tapi jual nilai. Pusat sokongan untuk petani kapas kecil diwujudkan. Orang kampung pun merasa nikmat pembangunan. Traore tahu, kalau nak rakyat kenyang, pertanian kena kukuh. Maka, lebih 400 traktor, ratusan pam air dan motosikal diagih ke kawasan luar bandar. Benih berkualiti tinggi disediakan, input pertanian dimudahkan. Hasilnya, tomato meningkat dari 315.000 tan pada tahun 2022 ke 360.000 tan pada tahun 2024. Millet naik dari 907.000 tan ke 1,1 juta tan. Padi naik dari 280.000 tan ke 326.000 tan. Rakyat bukan sahaja ada makanan, malah mampu menjual lebihan hasil dan menjana ekonomi kampung. Presiden muda ini juga faham, kemerdekaan bukan sekadar ekonomi, tapi juga identiti dan maruah bangsa. Sebab itu dia haramkan rambut palsu di tempat rasmi. Jubah British di mahkamah digantikan dengan pakaian tradisional Burkina Faso. Dia nak rakyat bangga jadi diri sendiri, bukan menjadi bayang penjajah. Traore tak berhenti di situ. Di bawah pemerintahannya, jalan raya diperbesarkan, jalan batu ditukar ke jalan bertar,
Dan yang paling besar, lapangan terbang Ouagadougou Donsin sedang dibina. Bila siap 2025 nanti, ia mampu tampung 1 juta penumpang setahun. Satu langkah penting untuk buka negara kepada pelaburan, bukan penjajahan. Kini kita faham kenapa ada kuasa besar yang tak senang duduk. Seorang pemimpin Afrika yang tak tunduk, tak jual negaranya, tak ikut skrip kuasa luar, dan mampu bangunkan negaranya sendiri tanpa bantuan IMF, Perancis atau NATO. Dari tahun 2022 hingga 2025, dilaporkan berlaku hampir 20 cubaan untuk membunuh Traoré, termasuk letupan bom di istana, komplot rampasan kuasa, penglibatan bekas pegawai tentera dan kuasa asing. Tapi semuanya gagal. Dia masih hidup, masih bekerja, masih membina Burkina Faso. Ibrahim Traoré bukan sekadar presiden. Dia lambang kebangkitan Afrika baru. Afrika yang tak lagi bergantung, tak lagi tunduk dan tak lagi dijajah dalam diam. Dia sedang membina satu negara kecil, tapi impaknya terasa ke seluruh dunia. Kalau Burkina Faso boleh, kenapa tidak yang lain? Tak sampai 3 bulan jadi presiden, terus ada cubaan guling kerajaan. Peguam tentera umum, ada orang awam dan Lieutenant Colonel Emmanuel Zongrana yang cuba kucar-kacirkan institusi negara. Kita tak pasti motif dia apa, tapi bila tentera sendiri dah mula gelisah, memang boleh bau angin tak sedap. Lagi cubaan, kali ini datang dari dalam kem tentera sendiri. 3 orang ditahan, Warrant Officer Windin Malek de Kabore, Sersan Bryce Ramde, dan bekas Korporal Sami Dah. Mereka mengaku nak buat kacau dan rampas kuasa, tapi tak sempat. Motif? Masih kabur. Tapi bunyi macam dalam tentera pun ada yang tak puas hati dengan gaya pemerintahan Traoré. Yang ni paling plot twist. Laporan media Kaktus kata, ada cubaan bom di kediaman rasmi Presiden. Lebih mengejutkan, dalang utama dikatakan bapa saudara bekas Presiden Damiba, orang yang dulu juga pemimpin junta. Kalau betul, ini dah macam kisah perebutan kuasa dalam keluarga. Macam dalam filem. Hujung tahun 2024, 2 lagi cubaan didedahkan. Tak banyak butiran diberi, cuma diumumkan sebagai komplot destabilisasi. Yang pasti, tentera masih berjaga 24 jam. Sebab nampaknya, cubaan nak jatuhkan Traoré tak pernah tidur. Ini yang paling serius setakat ni. Pada 16 April 2025, menurut Menteri Keselamatan, ada rancangan besar-besaran untuk rampas kuasa dan serbu istana. Beberapa nama panas yang disebut: Komander Joanny Compaoré, Lieutenant Abdurrahmane Bari, dua-dua dikatakan lari ke Ivory Coast, dan Kapten René David Ouedraogo. Kerajaan kata komplot ni bukan main-main. Ada tentera aktif bekas pegawai dan juga ketua pengganas yang bersekongkol. Dan yang paling pedas, mereka dakwa ada sokongan dari luar negara, khususnya dari Pantai Gading. Motif utama: nak cipta kekacauan total, jatuhkan kerajaan dan serah negara ke bawah kawalan badan antarabangsa. Kadang-kadang, kasih sayang rakyat bukan sekadar sorakan di media sosial. Di Burkina Faso, kasih tu jadi perisai hidup. Bayangkan, selepas pelbagai cubaan, rampasan kuasa dan percubaan bunuh terhadap Presiden Ibrahim Traoré, rakyat sendiri turun ke jalan. Bukan untuk protes, tapi untuk melindungi. Ya, betul. Beribu rakyat tidur di luar istana Presiden. Mereka bentang tikar, hamparkan kain, dan berjaga malam, semata-mata nak jadi perisai manusia untuk jaga pemimpin yang mereka percaya. Ada yang kata, kalau mereka nak serang Presiden kami, mereka kena langgar kami dulu. Hebat kan?
macam babak dalam filem revolusi. Tapi ini bukan drama. Ini cinta rakyat sebenar terhadap pemimpin yang berani. Mungkin inilah sebab sebenar Barat takut. Bukan kerana senjata, bukan kerana askar, tapi kerana seorang pemimpin muda yang menyalakan semangat pembebasan dan rakyat yang sedia menyambutnya. Mereka takut kerana dia membuktikan bahawa dunia boleh berubah tanpa mereka.